Nabi Yusuf alaihi salam merupakan anak ke-11 daripada 12 orang anak lelaki Nabi Yaqub alaihi salam. Anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam inilah yang merupakan generasi pertama kaum Bani Israel. Kisah mengenai Nabi Yusuf alaihi salam dan abang-abangnya dicatatkan secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yusuf yang mengandungi sebanyak 111 ayat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat ketiga, kami menceritakan kepada kamu cerita yang paling baik dalam apa yang kami mewahyukan kamu. The people of Jerusalem itself, the people of Yabus, the original name or the old Arabic name of Al-Quds, of Jerusalem, was Yabus. Those people were monotheists at the beginning, but after a while, because they are in the heart of Palestine and in the heart of all the commercial routes at that time, pagans used to come to this land with their idols, and other nations used to go and enter Jerusalem, interact with the people of Bayt al-Maqdis. And this is why in Bayt al-Maqdis idolatry, worship of other gods and pagans started to grow and come inside Bayt al-Maqdis. So when Yaqub alayhi salatu wasalam came, Yaqub alayhi salatu wasalam came in a time, their ages at that time were not like us today. They had longer ages. They used to live much longer than us. So during these years, he noticed that, most likely he noticed that pagans are starting to come more and more in this land, because it is in the heart of the world, and it is a very important commercial place for all commercial movements around. So he moved with his sons, with his 12 sons, to the desert, much more southern, to the southern areas. Mengikut catatan sejarah, Nabi Yaqub alaihissalam memberikan tumpuan yang khusus kepada kedua anaknya Yusuf alaihissalam dan Bunyamin yang telah kehilangan ibu mereka sejak dari kecil lagi. Ini telah menimbulkan rasa iri hati dan cemburu di kalangan abang-abangnya, terutama terhadap Yusuf alaihissalam. Mereka merancang untuk melenyapkan Yusuf alaihissalam dari perhatian ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam. Di sinilah bermula Iblis laknatullah memainkan peranannya menghasut generasi pertama Bani Israel melakukan kezaliman dan keganasan walaupun terhadap darah daging sendiri. Yusuf alaihissalam bermimpi matahari, bulan dan bintang yang sujud kepadanya. Mimpi ini diceritakan kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu.
Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nabi Yakub alaihissalam berasa gembira ketika mendengar mimpi ini kerana ianya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala untuk melantik Yusuf alaihissalam sebagai nabi dan rasul apabila dewasa kelak. Pada waktu yang sama, Nabi Yakub alaihissalam bimbang dan melarang Yusuf alaihissalam menghebahkan mimpi tersebut kepada abang-abangnya kerana dikhawatiri mereka akan menganiayanya. Perencanaan melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam ini bermula dengan mereka meminta izin dari Nabi Yakub alaihissalam untuk membawa Yusuf alaihissalam pergi mengembala kambing bersama mereka. Walaupun pada awalnya Nabi Yakub alaihissalam menolak dengan memberikan alasan Yusuf alaihissalam masih kecil, mereka berjaya meyakinkannya dengan memberi jaminan akan memastikan keselamatan Yusuf alaihissalam sentiasa dipelihara. Ketika Yusuf alaihissalam bersama mereka di kawasan pegunungan, di situlah mereka merancang untuk membunuhnya. Namun, salah seorang dari mereka telah mengesyorkan agar tidak dibunuh Yusuf alaihissalam, tetapi dicampakkan sahaja ke dalam sebuah perigi buta. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi supaya dia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir. Kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu." Bagi mengukuhkan dakwaan mereka bahawa Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala, mereka telah menanggalkan dan membasahkan bajunya dengan darah dari sembelihan seekor anak kambing. Nabi Yakub alaihissalam menerima berita ini dengan perasaan yang amat duka cita. Namun begitu, beliau amat yakin Yusuf alaihissalam masih hidup berdasarkan kepada mimpi yang telah diceritakan kepadanya sebelum ini, di mana Yusuf alaihissalam bakal diangkat oleh Allah Subhanahu Taala menjadi seorang nabi dan rasul di kemudian kelak. Abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam datang berjumpa ayahnya, ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam, dan menceritakan kepada Nabi Yakub bahawa adik mereka Yusuf alaihissalam sudah mati dibaham oleh serigala. Walaupun cerita ini amat mendukacitakan Nabi Yakub alaihissalam, namun begitu beliau yakin ini adalah satu cerita yang palsu kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan melalui mimpi yang diceritakan kepadanya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ia mempunyai satu masa depan yang gemilang di hari kemudian. Inilah keyakinan yang perlu ada pada setiap umat Islam, di mana walaupun ditimpa berbagai-bagai bencana ataupun cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun setelah mengharungi segala cubaan-cubaan ini dan kesusahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala selalunya akan menjanjikan satu masa depan ataupun jatuh natijah yang baik sedang menunggu di hari kemudian.